Sallaitu, cuba terjemah. Sallaitu, sama dengan tadi. Aku telah salat ma'an Nabi. Bersama Nabi SAW. Oh, balik. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Awal. Baru qala. Sallaitu ma'an Nabi SAW. Sambung bawah. Lailatan. Satu malam. Mana salat malam lah. Falam yazal qa'iman. Nabi terus. Lam yazal tu Nabi terus. Qa'iman berdiri. Berdiri lama. Panjang. Hatta hamamtu. Sehingga hamamtu aku ingin. Bi amrin su' dengan perkara yang tak baik. Su' tu tak baik. Su' tu. Pernah dengar ulama' su'. Ulama' jahat. Jadi su' tu benda yang buruk. Bila aku solat dengan Nabi, Nabi berdiri lama. Dan aku terlintas nak buat satu benda yang tak bagus. Kila, jadi orang tanya dia. Ma hamamta, apa yang tak bagus yang kamu nak buat tu? Masa solat bersama Nabi. Qal, hamamtu an ajlis wada'ahu. Aku bercita-cita nak duduk dan tinggalkan Nabi. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud ni antara sahabat Nabi yang paling hebat dalam mentafsir Al-Quran. Dia dengar 70 surah Al-Quran daripada mulut Nabi. 70. Ulama yang paling banyak, antara yang paling banyak dan paling mahir dalam mentafsir Al-Quran. Ulama, fiqh. Tapi bila salat Nabi panjang, dia tak tahan. Boleh faham? Pengajarannya apa? Salat Nabi sangat luar biasa. Lepas tu bila kita cek banding solat Nabi dengan solat kita macam, patut kita rasa apa? Malu. Solat kita tak ada apa pun. Dah lambat, dah 30 tahun. Lepas tu tak khusyuk. Lepas tu nak cepat sudah. Lepas tu bila lepas solat tak rasa bersalah bila tak khusyuk. Betul tak? Lepas tu bulan Ramadan pula kan. Tengok. Kita kadang-kadang bunyi 12.3. Tapi siap semua. Salat isya, salat sunat, salat witir 1 jam. Betul tak? Start 9.30 habis 10.30. Nabi start tengah malam. Pukul 12 sampai subuh. Salat tarawih. Sampai subuh. Boleh? Kita mungkin. Bukan mungkin lah. Kita tak mampu buat macam Nabi. Tapi paling-paling kurang. Tambah ayat lain. Tukar surah baru. Banyak lagi surah lazim. Kalau nak kata surah Baqarah tu macam apa? Macam mustahil je kan? Tak apalah. Surah lain lagi. Surah Al-Mulk ada, surah Sajadah ada, surah Yasin ada kan? Bacalah. Apa kita baca Yasin setiap malam Jumaat berpuluh-puluh tahun. Tapi bila solat, 3 kali juga. Baca surah Al-Mulk setiap malam. Bila solat, tak baca pun dalam solat. Rugi tak? Rugi. Sebab solat ni, yang pertama akan soal. Bila solat tak khusyuk, solat tak diterima, yang lain semua sia-sia. Jadi baikilah solat kita dan ambil pengajaran. Orang yang macam Nabi pun boleh berdiri lama,